لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم innaka hamidum majid. Aywa. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersiaran pada malam ini tentu dalam interaktif haji di TV Al-Hijrah bagi edisi 1447 Hijrah tahun 2026 masih. Dan tentu bersama dengan saya Ustaz Harindra Zarokman. Para penonton yang sentiasa mengikuti kita, juga mungkin para jemaah haji yang bakal berangkat dalam masa terdekat, sedang menunggu hari, juga yang mungkin menonton kami daripada Tanah Suci Mekah. Kita terus bersiaran setiap hari Isnin hingga Jumaat 9 malam hingga 10 malam. 60 minit kami akan sajikan secara penuh berkaitan ibadah haji dan pelaksanaannya. Aywa. Apapun kita mulakan, malam ini sebagai biasa, lihat sedikit playback yang disediakan. Labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Aywa, Alhamdulillah. Terima kasih para penonton yang sentiasa menunggu di kaca TV masing-masing. Juga kita alu-alukan penonton-penonton yang berada di Facebook TV Al-Hijrah dan TikTok TV Al-Hijrah. Aywa, sebagai biasa para penonton sekalian, kalau saya tak perkenalkan rakan panel yang bersama pada malam ini, saya rasa tidak adil lah ya. Saya percaya para penonton pun nak tahu saya bersama siapa. Tentulah bersama dengan Ustaz Fakhrul Ridwan bin Osman ya, yang juga merupakan pengurus bimbingan tabung haji, dan di hujung sana aywa adinda kami, iaitulah Tuan Haji Zaim bin Zamani. Apa khabar Tuan Haji? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Saya Ustaz Fakhrul, saya tak tanya khabar pasal kami baru jumpa. Kami baru jumpa tadi. Tapi kalau Ustaz tengok jarak kita makin dekat Ustaz. Makin dekat Makin dekat. Aywa, itu menunjukkan bahawa para penonton kita juga semakin dekat dengan kita. InsyaAllah. Baik, para penonton sekalian, untuk malam ini kita akan membincangkan satu tajuk yang saya kira tajuk ini adalah juzuk terbesar. Betul. Juzuk terbesar. Juzuk terbesar. Juzuk terbesar yang akan melaksanakan ibadah haji. Wanita dan haji, pengorbanan yang tidak terlihat. Aywa. Sebagai biasa, kita nak tanya sikit apa cerita perkembangan Ustaz? InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Haryanto. Jadi jemaah-jemaah kita ni bila dia sampai dari Madinah dan menuju ke Mekah, semalam kita dah sebut kan, bila mereka menuju ke Mekah, mereka akan diberikan taklimat semasa mereka sampai nanti tu. Mereka diberikan taklimat atas bas dan mereka akan dimaklumkan untuk pergerakan tawaf kudum bagi yang melakukan haji ifrad dan juga haji qiran, dan yang akan melakukan umrah bagi yang mereka yang melakukan haji tamattu'. Jadi mereka akan dimaklumkan, diberikan taklimat atas bas lagi. Aywa. Pukul berapa mereka nak berkumpul, dekat mana mereka nak berkumpul, dengan siapa mereka nak bergerak. Jadi apa yang kita buat? Ada petugas-petugas kita, kita panggil pehtas, pembimbing ibadat haji Tanah Suci, dari lobi hotel tu akan bawa mereka ini menuju ke berjalan kaki lah. Berjalan itu kaki. Paling penting. Itu paling penting. Tak naik taksi Ustaz. Berjalan kaki menuju ke Masjidil Haram, dan dalam Masjidil Haram itu ada lagi pehtas yang menunggu. Allah. Masya-Allah. 2 kilometer. Kurang sikit lah. Tapi pecah peluh jugalah. Allahu Akbar. Ustaz, kita nak ambil keberkatan pada malam ni Ustaz. Baik. Kita mulakan dengan tadabbur. Surah apa hari malam ni dan ayat apa? InsyaAllah malam ni kita akan lihat pada surah Al-Hajj. Al-Hajj ayat 78. Aywa. Para penonton yang ada Al-Quran boleh buka surah Al-Hajj ayat yang ke-78. Tafadhal Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih
هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Agama bapa kamu Ibrahim, ia menamakan kamu orang-orang Islam semenjak dahulu. Di dalam Al-Quran ini supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Oleh itu, dirikanlah solat dan berikanlah zakat serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Dialah pelindung kamu. Maka Allah yang demikian sifatnya, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pertolongan. Masya Allah. Aywa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keberkatan untuk kita semua saat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Taala ini bagi penonton-penonton yang memang duduk untuk menekuni, ada yang bakal berangkat, InsyaAllah. ada yang sedang menunggu bila akan dipanggil pula pada tahun-tahun yang mendatang, bahkan ada yang sudah pulang. Tetapi yang mungkin juga sekarang ini sudah berada di Tanah Suci, mereka juga mengikuti setiap hari. Mudah-mudahan Ustaz, dengan kita membaca Al-Quran tadi, keberkatan untuk kita semua. Aywa. Ustaz, malam ni kita istimewa. Kita istimewa. Istimewa. Kita tak bertiga malam ni. Tidak. Kita tidak bertiga. Tuan-tuan tengok kami bertiga atau lebih? Tak nampak kan? Tak nampak. Ini special. Kerana malam ni kami berempat, bertiga tapi berempat. Bertiga tapi berempat. Ada bunga. Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Ustazah sihat, Ustazah Haya? Sekarang ni dekat Abrash Taisir ni. Abrash Taisir. Abrash Taisir ni ibu pejabat. Ibu baru pejabat masuk. dia. Satu baru masuk ke Abrash Taisir. Jadi di bawah sana tu memang muasasah ya sibuk dengan memberi bunga makanan kepada jemaah yang baru sampai. Alhamdulillah. Agak meriah ya dulu. Ustazah, share sikit perasaan. Kami ni duduk kat sini dapat kongsi perasaan pun jadilah. Memang sangat teruja Ustaz menantikan jemaah-jemaah masuk, tapi macam kata Ustaz Fakrul tadi ya, pagi tadi Ustazah pergi buat umrah pertama di masjid 1.6 km lebih kurang daripada Abrash Taisir. Allah. Jadi di sinilah kalau kita nak kaitkan balik dengan jihad di mana jemaah-jemaah kena betul-betul bersedialah nak jalan kaki ke masjid, naik bukit, turun bukit, nak buat umrah, nak tawaf, nak sa'i. Jihad itu memang dari segi kekuatan mental dan fizikal tu perlu jaga betul Ustaz. Aywa. Ustazah, kita hari ini nak membincangkan tajuk wanita dan haji pengorbanan yang tidak terlihat. Ayat yang Ustaz Fakrul baca tadi, Al-Hajj ayat 78, itu secara khusus di depan. Allah menceritakan bahawa وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Agama ni bukan datang untuk menyusahkan manusia. Dan saya teringat pada hadis riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, ya Rasulullah, disebutkan ya oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun, qala na'am, 'alaihinna jihadun, la qitala fil hajj wal umrata. Kata Nabi bila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, wahai Rasulullah, apakah wanita juga berjihad? Kata Nabi, ya, iaitulah pada haji dan umrah. So Ustazah, kita akan berehat seketika, kita nak bagi ketenangan. Selepas rehat ni, kita akan bagi Ustazah untuk uraikan terus apa yang kita nak ambil daripada perkataan jihad pada wanita ni. Aywa. Para penonton, kembali selepas ini.
Terima kasih para penonton yang terus bersama dengan TV Al Hijrah pada malam ini dalam interaktif haji. Wanita dan haji, pengorbanan yang tidak terlihat. Aywa, Ustazah, tadi sebelum kita nak berhenti untuk ke komersial, Ustazah ada menyampaikan sesuatu tapi saya tak dapat nak tangkap. Ustazah ulang balik. Nak bagi tahu bahawa selalu bila kita cakap pasal jihad kan, kita akan kata lawan. Tapi sebenarnya bertahan juga jihad. Jadi dalam bab haji ni, dia lebih kepada banyak bertahan. Banyak sabar, banyak berredha, banyak orang kata bukan melawan. Melawan itu bukan jihad. Jihad kalau kita kata mudah kalau kita nak berlawan. Mudah orang kata bawa senjata, lawan dengan musuh, nampak benda tu. Tetapi bila kita kata bertahan, maknanya lebih bermain dengan hati. Bila main dengan hati, jihad tu berat di sisi Allah. Ya? Di sisi Allah, Allah memang pegang sangat orang yang berjihad tu. Sebab tu disebut dalam yang hadis yang Ustaz baca tadi tu, ya, Sayyidatina Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, adakah ke atas seorang wanita itu jihad?" Baginda jawab, "Ya, ke atas mereka jihad yang tiada peperangan padanya." Tak ada peperangan, maknanya tak ada lawan, iaitu haji dan umrah. Jadi di sini kalau kita tengok, banyaklah juga perkara-perkara yang memerlukan ketahanan diri seorang wanita ketika melakukan haji dan juga umrah. Ya, ada ketikanya mereka nak buat sesuatu tetapi tak mampu buat. Mungkin atas sebab tiada keizinan. Ya. Contoh Ustaz, pernah juga Ustazah jumpa seorang isteri ni, dia teringin sangat nak buat umrah sunat. Sebab kawan-kawan sebilik semua pergi buat umrah sunat. Jadi dia kata kenapa suami dia tak nak bawa. Jadi bila suami tak bawa ni, mesti ada sebab. Di sini dia ada dua keadaan di mana dia kena perlu. Pada waktu yang sama hati dia tu teringin sangat nak buat umrah. Ya? Tapi pada waktu yang sama dia perlu taat dengan suami dia. Di sini perlukan satu pengorbanan dan satu nilai pengorbanan yang besar di sisi Allah. Dan kita tahu kan, ada hadis Rasulullah juga yang menyebut barang siapa yang solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, mentaati suami, menjaga maruah dan juga mentaati suami, maka pilihlah mana-mana pintu syurga yang ia kehendaki. Jadi di sinilah kita nak lihat satu pengorbanan tak nampak sebenarnya di sisi manusia, tetapi dia pengorbanan atau jihad itu ada dalam diri seorang wanita. Mana mereka perlu sabar, ya, perlu banyak-banyak bertahan, ya. Dan ada lagi yang banyak sekali lah pada seorang wanita ni bila mereka uzur lah. Jadi uzur ni menjadikan mereka emosi, tak stable, rasa macam tak seronok tengok kawan-kawan lain banyak boleh pergi buat ibadah di masjid, mereka tak dapat nak pergi, mereka rasa macam dah hilang semua, dah tak ada ibadah yang mereka boleh buat. Jadi sebenarnya di sini banyak lagi amalan-amalan yang boleh dibuat selain daripada nak pergi solat di masjid, Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Di sini ya, mereka kena boleh banyak berzikir, boleh bertadabbur. Tadi Ustaz dah baca Al-Quran tadi, mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, ya. Kemudian meletakkan satu benchmark. Ya, contohnya berapa banyak zikir yang saya nak baca hari ini, berapa banyak tadabbur yang saya nak buat hari ini, buat usrah dengan kawan-kawan yang sama-sama uzur, ya, membantu jemaah-jemaah yang tua contohnya. So ini banyak benda yang boleh dibuat dalam keadaan mereka uzur tadi tu dan keadaan mereka tak dapat tahu. Ustazah, saya baca dalam soal jawab haji dan umrah, dia kata wanita yang kematian suami, ya, dia kata ni, dia dalam menuju ke Mekah, dan sekiranya dia tak berupaya untuk patah balik, dia boleh terus pergi. Betul, dia boleh terus pergi. Cuma dekat sini isu dia, perempuan yang berada dalam dipanggil dalam iddah, maka dia kena jaga diri dia juga. Walaupun dia dah berada di tanah walaupun berada di sana. Jadi maknanya Begini Ustaz. Dalam keadaan ini dia ada dua keadaan Ustaz. Sekejap, soalannya belum habis. belum habis lagi Ustaz. Berbalik pada yang Ustazah sebut tadi, dia jihad pada jiwa tadi. Jiwa, betul. Ustaz faham tak maksud saya? Sekarang ni Ustazah, dia tetap kena ihdad. Dia kena ihdad. Dia dah tentu iddah lah, dah meninggal dah. Jadi Ustazah, apa yang berlaku ialah
orang lain boleh macam-macam benda nak buat, dia terbatas. Dia berperang dengan perasaan Dia dia lah. berperang dengan perasaan ni. Jadi Ustazah sebut tadi soal jihad itu cantik. Saya quote Ustazah punya. Ustazah tulis tu dia panggil apa tadi Ustaz? Berperang apa? Allah payah benar lah pula. Bukan berperang, Dia panggil pilihan. hati punya dia panggil Kerja hati. tadi bertahan tu kan. Bertahan. Bertahan dalam hati tu. Jadi sekarang macam mana Ustazah? Boleh kita nak bagi tahu pada mungkin ada jemaah haji kita ni berlaku Ustaz. Banyak yang berlaku. Jadi dia rasa meronta Ustazah, meronta. Jadi apa yang boleh mungkin kita pandukan mereka tentang hal ini? Okey, sebenarnya Ustaz, walaupun kita kata dia tak boleh nak melakukan ibadah-ibadah di tanah suci ni, tetapi dia masih dibolehkan untuk melakukan wajib. Kalau misalnya dia berada di tanah suci, dia belum lagi melakukan rukun umrah wajibnya dan rukun haji wajibnya, dia boleh teruskan. Betul. Jadi yang wajib-wajib boleh dibuat, yang tak boleh buat tu perkara-perkara yang melibatkan perkara-perkara sunat lah, ataupun yang tidak termasuk dalam ibadah khusus. Contohnya nak keluar shopping, nak keluar ziarah, melainkan dalam di hotel tu sendiri tak selamat, dia masih boleh keluar bersama dengan rakan-rakannya lah, yang sebilik dengan dia. Jadi benda ni sebenarnya tidaklah satu tekanan ya untuk dia. Kalau dia faham, itu sebenarnya tanggungjawab dia yang boleh diberikan kepada suaminya walaupun suami dah meninggal dunia. Pada waktu tu pahala itu masih lagi mengalir untuk diri dia dan juga untuk suaminya. Di mana didikan suami dia menjadikan seorang wanita yang solehah, yang menjaga maruah dia. Dia tahu dalam keadaan ini dia perlu untuk menjaga ihdad. Dia dapat pergi untanya untuk menunaikan haji dan perkara-perkara wajib sahaja. InsyaAllah dia mendapat ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Fakhrul ada sambungan? Itu apabila kita bicarakan jemaah itu ada di tanah suci. Jadi mereka ni bolehlah untuk melakukan perkara-perkara sebab mereka ada kat sana, ada berpeluang untuk melakukan ibadat haji. Cumanya ada keadaan yang macam mana mereka ni dah pun proses mereka dah pun selesai. Tinggal nak terbang saja. Betul. Tiba-tiba diuji dengan kematian. Jadi mereka terpaksalah untuk membatalkan hasrat untuk melakukan penerbangan menunaikan ibadat haji. Betul. Cuma perkara ini pernah terjadi dan baru-baru ni ada juga yang terjadi. Apa yang kita boleh nasihatkan kepada mereka-mereka ni Ustaz? Apa yang dipesan oleh baginda Nabi SAW, apa yang disebutkan niyatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin, dia dah berniat nak pergi dah ni, dah sampai dah niat tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka niat dia itu adalah lebih baik daripada amal yang tak dapat dia lakukan tadi. Mudah-mudahan dalam keadaan sebegitu Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengira pahalanya insya-Allah. Betul. Kita ada soalan di sosial media kata di Facebook saya rasa. Ya betul. Kita ada soalan daripada penonton kita di Facebook Ustaz, yang bernama Rosdin Samah. Ustaz dan Ustazah, bagaimana nak perbetulkan tanggapan bahawa bila wanita dalam keuzuran maka terhentilah amal ibadah mereka? Mungkin Ustazah nak jawab Ustazah? Of course Ustazah jawab. Kita bagi Ustazah jawab. Ladies night. Sebenarnya tidak ada yang terhenti. Setiap detik yang dia lalui itu sebenarnya pahala untuk dia. Kalau dia sedar bahawa bila dia berada dalam keadaan uzur tersebut, apa yang biasa dibuat dalam keadaan masa dia sihat dahulu, masa dia dalam keadaan tidak uzur lah, dalam keadaan dia suci, yang dia buat dahulu itu sebenarnya dikira pahala untuk dia. Contoh kalau pada waktu dia solat pada awal waktu, atau dia solat sunat, banyak dibuat pada waktu dia suci dahulu, maka setiap detik ketika itu juga dia mendapat pahala yang sama. Jadi jangan bimbang. Ini pandangan ulama yang mengatakan dia tetap juga mendapat pahala seperti mana amalan yang dilakukan ketika dia suci. Yang kedua, banyak lagi amalan-amalan lain yang boleh dibuat. Contoh tadi Ustazah sebut, kita boleh mentadabbur Al-Quran, kita boleh membantu orang lain. Sebab dalam keadaan ini, saya selalu sebut dekat jemaah-jemaah, orang Islam yang baik ini sebenarnya dia boleh buat benda yang kecil-kecil pun akan dapat pahala, menyebarkan salam, memberi makan, menghubung silaturahim. Jadi itu juga di antara perkara-perkara yang boleh dibuat ketika dia dalam keadaan uzur, boleh membantu. Contohnya macam Ustazah sebut tadi, daripada Taisir nak ke masjid lebih kurang 1.6 km, dia boleh teman makcik-makcik tadi untuk pergi ke masjid walaupun dia tak masuk dalam masjid. Jadi bersama dengan dia tu
pahala sebab dia membantu Duyufur Rahman yang lain, yang membantu jemaah haji yang lain. Jadi ingatlah ya, bukan kosong sebenarnya. Betul Ustazah, saya Bukan setuju kosong. yang Ustazah sebut tu. Dan ada satu term tadi saya suka apa Ustazah sebut. Kadang-kadang isteri yang kematian suami, ataupun lebih mudah kita kata dia mentaati perintah tu Ustaz. Masya Allah. Ya. Sebenarnya memberi pahala bukan untuk dia saja, Pahala bahkan kepada untuk suami. suaminya. Allahu Akbar. Ustazah, kita nak bertenang sekali lagi. Kita nak bagi berehat seketika. Kita akan balik selepas ni, penonton kekal di situ. Dan juga kita akan balik bincang lagi selepas ni, panjang lagi. Jangan ke mana-mana. Ayo, Alhamdulillah. Kembali semula dalam interaktif haji. Pada malam ini, wanita dan haji, pengorbanan yang tidak terlihat. Cantik tajuk yang kita pilih, Ustaz. Betul. Kerana sebenarnya penonton sekalian, saban tahun, ya, Ustazah tahulah, ya, saban tahun, kita banyak mendengar keluhan-keluhan wanita ni, Ustazah. Sampai tahap ada wanita baru tu juga Ustaz dah jawab, wanita yang nak makan ubat lah, ya, supaya kalau boleh jangan haid dia Ustazah. Macam makcik-makcik yang dah tak haid tu, makcik-makcik tu pun nak haid, dia pula yang tak nak haid. Sampai macam itu keluhan ni Ustaz, kadang-kadang sehingga kita kadang-kadang jadi tak tahu nak mikir macam mana. Betul Ustazah, ada yang jadi tak tentu hala. Saya pernah Ustazah, ada 1 tahun tu Ustaz, dia buat kerja sendiri. Di Malaysia Ustazah, dia makan ubat pil tahan haid. Saya tanya rujuk pada doktor. Tak Ustaz. Tak rujuk. Tanya kawan-kawan, kawan kata beli farmasi. Okey. Masya Allah. Bila dia tanya saya, dia kata Ustaz, macam mana saya nak buat? Saya kata saya menung-menung fikir pil tahan haid. Dia pil atur haid. Okey, pil atur Saya haid. kata baru saya nak cakap masa tu makan pil berhentikan darah. Dia kata Ustaz, sebenarnya saya semalam dah makan pil berhentikan darah. Ustazah, mati kutu saya Ustazah. Pil atau haid dia dah makan, pil tahan darah pun dia dah makan, tapi semuanya keluar. Baik. Apa saya buat Ustaz? Dia kata Ustaz, tolonglah Ustaz. Saya kata apa saya nak buat ni? Saya masa itu saya kata saya nampak masalahnya Ustazah ialah dia rasa tak sabar dengan Tuhan dia katnya. Betul. Saya kata cuba baca daripada hujung Baqarah tu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Masya-Allah Ustazah. Saya nak bagi tahu yang ini bukan saya ambil daripada mana-mana ulama sebut, bukan nakal Ustazah. Ini masa itu saya dah sentak kepala, apa benda idea aku nak bagi ni. Masya-Allah Ustaz. Allah ilham kan. Haid dia berhenti Ustaz. Insya-Allah. Jadi ini tajrubah je Ustaz, tajrubah Tolong jangan nakal. Tajribah. Tajrubah saja. Jadi taklah sampai monopos terus ya. Tapi nak saya yang share ke tu Ustaz? apa cara Ustaz? Boleh Boleh share ke? share ke dengan jemaah ni? Boleh. Kita Nakal share lah Ustaz. ya. Tapi saya kata itu tajrubah saja Ustaz, dan betul. masya-Allah jadi kebetulannya. Aywa. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, ada Alhamdulillah. apa yang Ustaz nak kongsikan lagi Ustaz malam ni berkaitan dengan ialah pengorbanan yang tak terlihat ni? Ya, pengorbanan tak terlihat ni sebab bila jemaah haji datang, dia pasti akan melalui kesesakan, kesusahan, kesakitan. Semua tu akan ada dalam perjalanan haji dia. Jadi ubat dia satu je. Dia bertahan, sabar, redha dengan apa yang telah diaturkan. Jadi nak pegang di situ, pegang Aqidatul Hajj. Madrasatul Hajj. Ini adalah tempat di mana Allah sedang mengajar dia. Meletakkan dia dalam satu sekolah. Sekolah di mana dia terus orang kata diajar untuk mendapat kelebihan dari Allah SWT. Sebab setiap orang tu diuji dengan benda yang berbeza. Mungkin pada seorang perempuan perkara itu kecil saja, tetapi pada seorang perempuan lain perkara itu jadi besar sebab melihat pada situasi dan keadaan pada ketika itu. Jadi jangan samakan cubaan kita dengan cubaan orang lain. Jadi yang pentingnya kita ikut saja flow apa yang Allah telah tentukan. Terima semua apa yang ditentukan oleh Allah SWT kepada kita. Terima dengan redha. Sebab kalau kita kata kita nak melawan, kita nak merancang pun tak semua perancangan kita akan kita dapat. Ya, betul. Kita boleh rancang tetapi
perancangan Allah yang paling baik ya. Jadi ingat akidatul hajj tu. Macam bab ubat tadi pun ya, sebenarnya ustazah pun peliklah. Dia bab ubat ni dia hanya timbul musim haji, bulan puasa. Ya. Allahu Bab haid tu Akbar. sama. Masya-Allah. Ustazah, Masa tu boleh nak tanya bab-bab tu. Kalau masa lain tak, seolah-olah solat benda-benda tu semua tu berlaku hanya musim haji dan juga dia pada haji dan bulan umrah. puasa. Aiwa. Saya setuju untuk quote bahawa dia bermusim. Tapi Ustazah, untuk caller ni dia tak bermusim. Daripada Ustazah mula bercakap tadi, caller dah berdering-dering. Jadi saya rasa elok kita dengar apa dia nak bercakap. Aiwa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Aiwa. Siapa dan daripada mana? Apa nak tanya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Ustazah. Ya. Okey, di sini saya Putri daripada Perak. Okey, jadi saya kat sini saya nak bertanya, adakah wanita yang berada di dalam iddah yang dibenarkan mengerjakan haji? Itu sahaja soalan daripada saya. Ayuh, terima kasih Puan Putri. Kita cuba jawab di secara live ni Jadi dengarkan kami insya-Allah. Tadi saya dah bacakan sebenarnya Ustazah perkeliling soal jawab. Ya. Memang ada dimasukkan resolusi muzakarah pun ada juga dibincangkan hal ni berkaitan orang yang dalam iddah. Okey. Cuma dia ada pembahagian juga Ustaz. Ada pembahagian. Ya Ustazah? Edah ni ada dua. Ya je. Edah ni ada dua. Satu talak rajai, satu lagi talak bain Ya. dan juga kematian suami. Saya serahkan pada Ustazah lah. Since Ustazah nak masukkan dua-dua sekali. Sila Ustazah. Boleh Ustaz, Ustazah masukkan dulu. Sebab kadang-kadang orang hanya fikir tentang edah kematian suami saja. Ya, ya. Jadi kalau edah kematian suami kita dah tahu dah orang tu dalam keadaan iddat 4 bulan 10 hari. Betul. Kalau masih lagi di tanah air boleh ditunda perjalanannya ya. Betul. Dan kalau ada di tanah suci dia boleh buat perkara-perkara rukun ya, rukun yang wajib sahaja ya insya-Allah. Tetapi dilupa bahawa ada juga edah talak rajai. Maknanya talak yang boleh dirujuk. Jadi kalau talak yang boleh dirujuk, dia boleh pergi menunaikan haji tetapi kena mendapat izin suaminya. Tetap kena dapat izin Walaupun suami nak dia, marah Ustaz. macam mana pun kena dapat izin dulu. Ya, Ya. sebab dia masih dalam keadaan iddah raja'i tadi. Raji'i betul. Cuma Ustaz, saya nak tambah sikit Ya, daripada betul. yang Sila, Ustaz. Ustazah sebut. Ini kita ambil tentang iddah kematian suami tadi Alright. kan. Kalau macam Putri tanya tadi, seorang yang berada dalam iddah, dia tak sebut iddah apa. Ya, ya. Jadi kita ihtimal lah, kita katakan dia adalah iddah kematian suami. Baik. Kalau dia masih berada di Malaysia, dia memang tak boleh lah nak pergi. Betul. Kita mengambil pandangan. Ustaz cuba sebut terus, adakah boleh tabung haji takhirkan dia? Baik. Senang. Adakah? Kan senang. Okey, ada resolusi yang kita keluarkan. Ayuh, okey. Sebenarnya nak dengar itu. Okey, ada resolusi yang kita keluarkan. Kalau seseorang yang kematian suami dan dia tak boleh nak terbang, dengan dua syarat. Ayuh. Yang pertama sekali, kalau dia tak dapat kuota lagi pada tahun depan ataupun tahun-tahun yang akan datang. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tak dapat balik bayaran yang telah dia. pun dia keluarkan. Ini khusus untuk PJH. Itu dalam resolusi. Baik, betul. Untuk yang pergi dengan jemaah package swasta kan. Baik. Jadi kalau dia tak memenuhi dua syarat ni, maksudnya kalau dia tak dapat kuota pada tahun-tahun akan datang dan dia tak dapat juga bayaran balik dia boleh pergi. Kita mengambil pandangan dia boleh pergi untuk menunaikan ibadah haji. Tapi selalunya selalunya insya-Allah dia akan dapat balik. Dia dapat balik. Dan dia dapat peluang pada Dia dapat peluang balik tahun yang insya-Allah. ke depan Ya, insya-Allah. Okey? So jelas Baik, kita ada soalan di sosial media kita Ustazah. Ustazah bertenang sana. Oh, tuan-tuan cuba tengok tangan saya di TV ni Okey. Ke kanan, Saya ke dah kiri. macam polis trafik dah. Ustazah bertenang Silakan. Okey, kita ada soalan di Facebook Ustaz dan Ustazah daripada Khairiah Yusof. Dia tanya, kalau haid dalam ihram untuk mandi wajib selepas bersuci, kena ratakan air di kepala dan gugur rambut. Kalau kena 2 kali mandi wajib sebab haid 2 kali cycle waktu ihram, adakah kena 2 kali dam? Ustaz atau Ustazah? Kita bagi Ustazah jawab. Ayuh. Silakan Ustazah. Begini, kalau misalnya dia dah mandi wajib dalam satu ihram Ya, dalam satu satu ihram, satu Perbuatan niat, yang sama. maka 2 kali mandi wajib, ditunggu sampai habislah. Nanti dia bayar dam yang 3 helai serentak tu. Maknanya dam yang boleh dipilih, dam takhir tu. Satu, pilihan dia menyembelih seekor kambing. Yang kedua, Memberi makan. memberi makan 6 orang fakir miskin, setiap seorang 2 cupak. Dan yang Atau ketiga, puasa
3 hari. 3 hari. Jadi boleh pilih mana-mana satu. Maksudnya dia hanya Jadi bayar dia sekali hanya dia satu kali sahaja dikenakan. Bayar sekali sahaja, Ya, bayar ya. sekali sahaja. Sebab dia perbuatan tak perlu yang sama sama dalam dalam- satu niat. dalam satu ihram. Di satu niat. Ayuh. Tapi kalau misalnya dia dah terbayar, katalah yang first ni dia dah bayar, dia kena bayar juga yang kedua. Ya. Oh, baik. Sebab itu kita biasa cadangkan supaya dam diselesaikan selepas habis ibadah. Selepas habis. Supaya kita senang untuk nak menyusun dari segi pembayaran dam. So clear ya? Siapa yang tanya tadi Tuan Haji Zaim? Daripada Puan Khairiah Yusof. Puan Khairiah. Jadi mudah-mudahan Puan Khairiah dapat jelas mendengar kita. Baik, kita nak ke commercial break. Kita Betul. ada Masya cue. Allah. Kita akan iklan Nampak sebentar. gaya Tuan Haji Zaim, kita kena 90 minit nampaknya ni ya. Itulah. Dengan Ustazah lagi Baik. sebagai peluang. Jam, Ustaz. Ustazah bertenang seketika. Kita nak berehat sekali lagi. Kita akan kembali balik selepas ini. Para penonton jangan ke mana, duduk di depan TV. Aiwa, terima kasih yang terus bersama dengan kita. Terima kasih juga yang berada di media sosial TikTok dan juga Facebook TV Al-Hijaz. Terima kasih Ustazah yang berada di Tanah Suci. Malam ni kita bagi Ustazah puas-puas ya. Ruang seluas-luasnya. Ruang seluas-luasnya. Ustazah tak boleh komplain kita kali ni ya. Baik, saya tengok di media sosial kita ni ramai juga yang komplain. Dia kata kena tak cukup 60 minit ni. 60 minit. Jadi kita tengoklah macam mana kalau kita punya big boss boleh mendengar, mungkin tambah 90 minit. Baik, Masya Allah. Tuan Haji Zaim, saya dengar tadi ada panggilan sebelum kita nak pergi kepada Ustazah balik. Ada panggilan ke? Okey, Oh, baik. tak ada. Dah letak Okey, dah. dah letak. Dia Okey, dah baik. lama menunggu Ustazah. Ustaz, kalau Tuan tak Haji Zaim, ada, silakan. kita pergi ke social media. Aywa. Okey. Ada satu soalan ni Ustaz, kena dengan tajuk kita iaitu wanita haji pengorbanan yang tak dilihat. Ada soalan daripada Din Dinasi ni, kita punya follower Tegar. Tegar lah Ustaz, peminat setia kita di TikTok yang Di bertanyakan Ustaz, bagaimana nak jadikan pengorbanan yang tak terlihat menjadi pengorbanan yang terlihat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ni wanita lah ni. Tak kisahlah wanita ke. Okey, Ustazah, kaum cuba Adam. sharekan dalam masa 1 minit. Cik, kita bagi Ustazah minit tu supaya Ustazah tahu minit. Silakan Ustazah. Ya. Jadi di sini selalu kita kata benda yang tak terlihat ni. Tentu kita dalam hati kita tu kita memberontaklah asalnya ya. Sekarang sebab kita tak mau melawan takdir, jangan tanya kenapa aku diuji begini. Kenapa aku tak boleh buat itu, buat ini. Ya. Jadi kita dalaman kita tu kita bertahan, ya, kita bersabar tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan keadaan sebab kita tahu Allah tahu inilah bahagian aku. Ya. Jadi pastinya kita nak kata nak suruh orang lihat. Sebenarnya dalam bab ini kita tak mahu siapa-siapa lihat. Jadi apa yang kita buat mesti ikhlas datangnya dari dalam hati kita. Sebab apa? Jihad yang paling sunyi yang tak dapat dilihat itu ia tidak melawan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tadi Ustazah sebut jihad tanpa melawan ni memang berat. Sebab tak ada siapa nampak, tak ada pujian, tiada kemenangan zahir. Tetapi hati di dalam tu sedang bergelut, nafsu sedang ditekan, iman sedang diuji. Ya? Jadi kita perang dalam diam. Jadi nilai di sisi Allah, Allah tak hanya menilai apa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang kita tahan daripada melakukan. Ya, kita boleh marah bila kita tengok orang tolak kita, kita boleh lawan balik. Tetapi kita bertahan daripada melawan balik itu kuat sebenarnya. Ya, kita tengok orang maki-maki kita nak jawab balik boleh, tapi kita bertahan untuk tidak menjawab balik sedangkan kita mampu untuk jawab. Masya Ya Allah, ya Masya sebenarnya Allah. itu satu kekuatan yang memang hanya di sisi Allah sahaja kita menang. Bukan di sisi manusia. Sebab tu Rasulullah SAW bersabda, disebut sesiapa yang menahan marah padahal dia mampu untuk melepaskannya, Allah akan memanggilnya nanti di hadapan makhluk. Allah. Ya? Jadi pastinya menahan itu ada ganjaran. Diam itu ada pahala, tak melawan itu lebih tinggi nilainya. Baik. InsyaAllah. Dua perkara ya Ustaz. Ada dua perkara yang mungkin kita boleh ambil lah daripada apa yang Ustaz Yusnah cakap tadi. Ayuh. Yang pertama sekali, kita nak recap balik daripada ayat daripada surah Al-Maidah. Macam mana penceritaan Allah Ta'ala rakamkan kisah anak Nabi Adam alaihi salam.
Aywa. Kan ada 2 putera Nabi Adam alaihissalam yang mana salah satunya Allah Taala terima korbannya, satu lagi Betul. Allah Taala tak terima korbannya. Jadi apa di akhirnya, apa yang dia kata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu yang pertama. Yang keduanya, perkara yang kedua yang kita boleh ambil faham daripada apa yang Ustaz sebutkan ini, Allah Taala sebut dalam surah Al-Mulk. Tiap-tiap malam kita baca surah Al-Mulk. Aywa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu Ayyukum amala. ahsanu Bukan amala. aksaru amala, bukan Ya, ya. siapa yang paling banyak amal, Betul. tapi siapa yang paling baik amalnya. Jadi untuk kita tengok pada perkara yang tak nampak, nak menjadikan kepada nampak. Betul. Yang pertama sekali mungkin tipsnya lah. Ini pesan untuk diri saya jugalah Ustaz ya, Ayuh. dan semua sekali. Yang pertama sekali kita mempersembahkan yang terbaik dalam soal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima setiap amal yang kita lakukan, dan kita menanam juga rasa takut kalau-kalau Allah Subhanahu Wa Taala menolak amal kita. Jadi pengharapan dan juga takut kita itu sekali, dan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala memandang setiap amal kita itu, menjadikan amal kita itu ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aywa. Tadi ada juga yang bertanya, Ummu Ahmad Wais, ya. Isteri dan suami plan haji berasingan sebab anak masih kecil untuk dijaga, atau suami isteri pergi sekali. Saya berpandangan begini, dalam konteks pengurusan keluarga ni Ustaz, kita kena tengok sama ada kita boleh menguruskan atau tidak boleh menguruskan. Ya. Ada keadaan kadang-kadang memang tak boleh urus Ustaz. Ya. Saya pernah jumpa orang, dia kata, Ustaz, saya terpaksa tolak haji. Saya kata tolak. Dia kata saya terpaksa tangguh dulu untuk pergi. Sebab tak ada orang yang nak jaga Nak uruskan anak-anak anak-anak dia. Tak Betul. ada orang yang nak uruskan. Jadi saya khawatir anak ni dia perlu menyusu dengan mak dia, dan dia tak boleh terima susu orang lain barangkali. Itulah lebih kurang. Ini pun jihad juga Ustaz. Ini pun jihad juga. Ya, betul. Walaupun hati itu membuat-buat. Membuat-buat. Sebab itu para penonton sekalian, bila kita nak melaksanakan ibadah haji ni, dia bukan hanya datang dengan semangat. Betul. Dia tak boleh datang dengan semangat. Dia mesti datang dengan bagaimana kita menjiwai tadi Kefahaman disebutkan dia tadi dengan jelas. Ya. filosofi itu. Filosofi. Aywa. Dah jadi ahli falsafah. Atau kita panggil apa? Dalam bahasa Arabnya kita panggil falsafah ni panggil apa? Benda Allah pula lah, lupa pula malam ni. Maknanya dia punya filosofi lah. Filosofi dia. Ustazah ingat tak apa dia dalam bahasa Arab ni, falsafah ni? Jadi maknanya nak supaya kita bukan hanya sekadar buat dengan semangat, kita rasa kita dapat pergi. Tak, kita macam Ustaz sebut tadi, kita nak pergi ahsanu amal. Ahsanu amal. Aywa. Sila Ustazah. Ustazah ada nak komen tu? Saya betul, saya setuju sangat dengan apa yang Ustaz Fakhrul sebut tadi ya. Sebab apa-apa yang kita nak persembahkan kepada Allah SWT itu perlulah betul-betul buat dalam keadaan kita ikhlas, buat yang terbaik. Sebab lepas tu kita serah pada Allah je. Ya. Kita tak boleh nak tunjuk pada manusia. Jangan cari ruang untuk menunjukkan apa yang kita buat itu di depan manusia, tapi cari ruang apa yang kita buat itu diterima oleh Allah SWT. Sebab itu kita selalu doa, ya Allah ya Tuhanku, kau terimalah amalanku, ya Allah. Amalanku yang terlalu sedikit, ya Allah. Ya, aku pasti tak dapat syurgamu kalau sekadar amalan aku. Ya, tetapi aku dapat syurgamu dengan kasih sayangmu, ya Allah. Okey Ustazah. Saya dibagi tahu kita ada 4 minit sebelum nak berakhir. Dan nampak kita punya media sosial bertenang-tenang malam ini. Maklumlah tajuk ni mungkin dia nak mendengar tausiah daripada Ustazah. Tapi Ustazah minta tolong jangan gelak macam tadi. Ya, gelak mukadimah tu. Ustazah, dalam 4 minit mungkin Ustazah boleh ambil sikit dalam 2 minit Ustazah. Kadang-kadang ni banyak kita ni, maaf sebutlah Ustazah, yang terpilih pergi haji ni dalam keadaan Tak menjiwai. berantam. Kan? Di antara suami isteri, tiba-tiba dapat pula pergi. Ada yang tu dalam proses nak bercerai Ustazah. Dalam proses nak bercerai, dapat pergi suami isteri ni. Dia belum bercerai Ustaz. Jadi apa Ustazah boleh tinggalkan sikit pesanan untuk diorang ni, untuk bawa perasaan diorang pergi ke tanah suci. Walaupun dalam keadaan hati tu memang saya rasa Ustaz, orang keadaan macam ni memang tak tenang Ustaz. Orang muda kata bengkak lah. Bengkak betul. Sila Ustazah. Sebenarnya memang banyak kes-kes berlaku di mana dia kata tak apalah, nanti kami sampai kat Mekah nanti kita dapat betulkan. Kadang-kadang dia akan jadi lebih teruk apabila sampai di Mekah. Bumi Mekah bukan adalah satu tempat untuk kita membetulkan keadaan. Kalau nak betulkan keadaan, betulkan dahulu sebelum kita melangkah keluar daripada rumah kita menuju ke Mekah. Saling bermaafan, saling mencari balik titik-titik pertemuan.
Jangan sampai di Mekah baru nak cari titik pertemuan, kita akan duduk berasingan, lelaki di bilik dia, perempuan di bilik dia, kita bimbang takut perkara lain pula yang berlaku. Jadi kalau boleh selesaikan dahulu di rumah, selesaikan dulu di tanah air, kemudian barulah kita berangkat dalam keadaan hati kita memang saling meredai. Tak mau kita datang, kita kata kita nak selesaikan semua perkara itu nanti di tanah suci Mekah. Ya, belum tentu. Mungkin kita akan diuji lebih teruk lagi daripada sebelumnya. Jadi insya-Allah ya, semoga kalau suami isteri itu kalau ada apa-apa yang mengkek dalam hati dia tu, kenalah dia berusaha untuk membetulkan keadaan dulu. InsyaAllah kena minta tolong daripada penasihat ya, daripada pejabat-pejabat kadri ke, semua kaunselor ke, sepatutnya dapatkan dulu nasihat. Baik Ustazah, ringkas jawapan Ustazah. Warna pakaian, sebab saya jawab lelaki, dia tak nak, dia nak perempuan jawab. Warna pakaian ihram wanita lebih afdal putih atau hitam? Ringkas. Okey, dia macam ni, warna yang tidak menarik perhatian. Jadi kalau warna tak menarik perhatian, pastinya warna-warna yang tidak cerah lah. Warna-warna gelap, warna hitam, ya, warna-warna kelabu begitu. Kalau nak pakai juga warna putih, pastikan warna putih itu tidak orang kata tidak membayang lah, tidak menampakkan susuk tubuh. Sebab salah satu dia tidak nampak kulit badan kita. Alhamdulillah. Okey, jelas. Kita nak tengok sorotan sikit. Apa yang menarik esok Ustaz? Malam esok. Malam esok. InsyaAllah. Aiwa, saya rasa tajuk ni Ustaz, besok akan banyak soalan kerana berkait dengan wanita. Banyak, bukan terkait wanita, lelaki pun lelaki pun akan tanya. Para penonton sekalian, jangan ketinggalan bersama dengan kami esok antara Rosah dan juga besok. Kita akan bersiaran besok untuk kita jawab persoalan-persoalan anda. Jangan lupa kita punya temu janji 9 hingga 10 malam. Bersama dengan kami di Interaktif Haji TV Al Hijrah. Apapun, terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum.